Assalamualaikum dan selamat sejahtera yang dihormati pensyarah penyelia Tuan Haji Marzuki bin Ngah, panel penilai 1 Puan Hajah Norihan binti Mak Zain dan panel penilai 2 Dr. Muhammad Fazil bin Baharudin. Pada hari ini, saya Nur Ifah Amirah binti Muhammad Rameli dari Unit Sains 1 Ambilan Jun 2017 akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Pelaksanaan Amalan Kemahiran TMK dalam kalangan guru-guru sains Kuala Nerus. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK merupakan satu alat bantu mengajar yang sesuai digunakan di dalam mata pelajaran sains. Oleh itu, bagi menggalakkan penggunaan pelbagai bahan bantu mengajar di sekolah, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menyediakan pelbagai bahan TMK untuk digunakan di sekolah seperti komputer, capaian internet, LCD dan banyak lagi. Menurut Nur Amalina Rosli 2019, projek Koridor Raya Multimedia atau dikenali sebagai MSC telah ditubuhkan oleh pihak kerajaan untuk mengaplikasikan TMK sebagai alat pemudah cara di dalam pendidikan dan kemasyarakatan. Melalui TMK, guru akan dapat memasukkan unsur grafik, audio dan video yang membantu menarik minat murid yang terdiri dari pelbagai gaya pembelajaran untuk belajar dan fokus di dalam kelas. Oleh itu, pihak KPM telah menyatakan hasrat di dalam aspirasi nasional untuk mengoptimumkan penggunaan TMK di dalam pendidikan arus perdana setaraf dengan pendidikan antarabangsa. Kemudian, kita pergi kepada penyataan masalah bagi kajian ini. Masalah utama yang berlaku pada hari ini adalah guru di sekolah sering menggunakan pendekatan konvensional dalam sesi PDP Sains, menyebabkan murid merasa bosan dan kurang berminat dengan subjek sains. Hal ini disokong oleh Wan Mahadi 2012 yang menyatakan, bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru pada hari ini tidak sesuai dengan murid pada zaman pemodenan arus teknologi pada hari ini. Selain itu, KPM juga mendapati punca murid kurang berminat dengan mata pelajaran sains adalah kerana murid menganggap mata pelajaran ini susah, kurang keyakinan diri dan tidak seronok serta salah persepsi tentang masa depan. Menurut Nadia 2015, TMK merupakan sumber utama guru dalam membuat rujukan. Beliau juga mengatakan guru yang mengaplikasikan TMK sebagai rujukan berjaya meningkatkan motivasi dalam menyampai ilmu. Selain itu, guru juga merupakan perancang kepada sesi PDP. Penggunaan TMK akan membantu meningkatkan keupayaan dan minat murid terhadap mata pelajaran sains. Seterusnya, tujuan kajian saya adalah untuk meninjau pelaksanaan amalan kemahiran TMK dalam kalangan guru sains daerah Kuala Nerus, Terengganu di dalam PDP Sains. Di dalam kajian ini terdapat 3 objektif yang diketengahkan. Objektif pertama adalah mengenal pasti sikap guru sains daerah Kuala Nerus terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK. Objektif kedua pula adalah mengenal pasti kemahiran guru sains daerah Kuala Nerus terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK dan objektif terakhir adalah mengenal pasti kesediaan guru sains daerah Kuala Nerus terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK. Kemudian, persoalan kajian yang timbul dan ingin diselesaikan oleh saya bagi mencapai objektif kajian adalah seperti berikut. Pertama, apakah sikap yang ditunjukkan oleh guru sains daerah Kuala Nerus terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK? Kedua, apakah guru sains daerah Kuala Nerus mahir terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK dalam PDP Sains? Ketiga, adakah guru sains daerah Kuala Nerus bersedia terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK? Kemudian, di dalam bab 2 iaitu tinjauan literatur, saya telah mengkaji dapatan kajian lalu dan model kajian yang berkaitan yang boleh menyokong kajian saya. Model yang saya gunakan dalam kajian ini adalah teori behavioris dan teori Thorndike. Menurut Mok Sung Sang 2009, Thorndike telah menyatakan 3 hukum asas pembelajaran iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan. Seorang guru haruslah mengamalkan hukum-hukum ini dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pendidik. Menurut Muhammad Izham dan Nuraini 2007, berdasarkan hukum kesediaan Thorndike, seseorang perlu mempunyai persiapan yang rapi sebelum memulakan pelajaran agar mereka akan berasa seronok sepanjang proses pembelajaran tersebut. Oleh itu, guru perlu bersedia dalam mengaplikasikan TMK dalam PDP. Guru juga perlu mahir dan bersikap positif terhadap pelaksanaan amalan TMK di dalam sesi pembelajaran. Seterusnya, menurut Mok Sung Sang 2009, teori behavioris menyatakan
Tingkah laku murid boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. Oleh sebab itu, guru perlu belajar menggunakan rangsangan yang sesuai agar dapat memotivasikan murid supaya lebih berminat untuk belajar dalam proses PDP. Menurut Wan Mahdi 2012, penggunaan TMK dalam PDP adalah satu rangsangan yang tepat bagi mengurangkan tingkah laku negatif murid di dalam kelas. Oleh sebab itu, pelaksanaan amalan kemahiran TMK dalam kalangan guru sains adalah penting untuk memberikan rangsangan yang positif kepada murid. Kemudian, untuk menyokong kajian ini, saya telah merujuk kepada beberapa dapatan kajian lepas, iaitu kajian daripada Nur Amalina Rusli pada tahun 2019 yang mengkaji persepsi sikap, kemahiran dan kesediaan bakal guru terhadap teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan sains pertanian. Seterusnya, kajian Muhammad Izham dan Nuraini tahun 2007 yang bertajuk Tahap Kesedaran Guru Sains dalam Penggunaan Teknologi Maklumat Berasaskan Komputer dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran. Dan kajian Wan Mahdi pada tahun 2012 yang bertajuk Menanam Minat Murid Tahun 2 Intelek terhadap Penggunaan PowerPoint dalam Mata Pelajaran Dunia Sains dan Teknologi KSSR. Seterusnya adalah kerangka konseptual saya yang menggambarkan keseluruhan kajian secara kasar melalui gambar rajah. Kerangka konsep ini telah dibina berdasarkan model kajian saya iaitu teori Thorndike dan teori behavioris. Di dalam rajah ini, saya telah membahagikan kepada pemboleh ubah bersandar, pemboleh ubah tidak bersandar dan hasil kajian. Pemboleh ubah bersandar kajian ini adalah sikap guru sains daerah Kuala Nerus terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK, tahap kemahiran guru sains daerah Kuala Nerus terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK, dan kesediaan guru sains daerah Kuala Nerus terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK. Pemboleh ubah tidak bersandar pula adalah tingkah laku murid di dalam kelas dan minat murid. Kemudian, hasil bagi kajian ini adalah pelaksanaan amalan kemahiran TMK dalam kalangan guru-guru sains daerah Kuala Nerus. Seterusnya, kita beralih kepada bab 3 iaitu metodologi kajian ini. Reka bentuk yang digunakan dalam kajian ini adalah bersifat deskriptif kuantitatif jenis tinjauan. Di samping itu, persempelan kajian ini dipilih menggunakan teknik persempelan bertujuan. Saya telah menetapkan ciri-ciri populasi sampel saya iaitu guru-guru sains di dalam daerah Kuala Nerus. Hasilnya saya memperoleh 50 orang guru sains di dalam daerah Kuala Nerus sebagai sampel kajian saya. Kemudian, instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik menggunakan aplikasi Google Form. Untuk mendapatkan kebolehpercayaan dan kesahan item ini, saya telah menjalankan kajian rintis kepada 30 orang guru sains di dalam daerah Kuala Terengganu yang mempunyai ciri-ciri hampir sama dengan sampel sebenar kajian saya. Selain itu, saya juga merujuk beberapa orang pakar untuk mendapatkan kesahan item ini. Untuk kebolehpercayaan pula, saya telah menjalankan analisis Cronbach Alpha dan menurut Muhammad Yusri Ibrahim 2010, nilai kebolehpercayaan yang kurang daripada 0.60 adalah dianggap rendah dan tidak boleh diterima. Nilai kadar alfa antara 0.60 hingga 0.80 adalah diterima, manakala nilai alfa yang melebihi 0.80 adalah dianggap baik. Oleh demikian, saya telah mendapat nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha keseluruhan item yang amat baik iaitu 0.928. Seterusnya, kita akan beralih kepada analisis data dan perbincangan. Pertama sekali, saya akan menunjukkan maklumat demografi responden yang terlibat dalam kajian ini. Maklumat demografi yang pertama adalah mengenai jantina. Melalui graf ini, ia jelas menunjukkan responden perempuan lebih ramai daripada responden lelaki iaitu 39 orang atau 78%, berbanding lelaki hanya 11 orang dengan 22%. Kemudian bagi maklumat umur, dapat dilihat responden dalam kumpulan umur 41 hingga 50 tahun adalah paling ramai iaitu 14 orang atau 28%. Manakala responden 35 tahun ke bawah hanya 3 orang atau 6% sahaja. Di sini pula, kita dapat lihat maklumat demografi responden dalam tempoh perkhidmatan sebagai guru, pengalaman menggunakan komputer dan internet, maklumat berkaitan penyertaan seminar atau kursus mengenai TMK.
Bagi demografi, tempoh perkhidmatan sebagai guru menunjukkan hampir kesemua responden adalah terdiri dari guru berpengalaman dengan tempoh perkhidmatan sekurang-kurangnya 11 tahun. 46% atau 25 orang responden mempunyai tempoh perkhidmatan 11 hingga 20 tahun serta 20 tahun ke atas. Bagi pengalaman menggunakan internet dan komputer pula, seramai 35 orang mempunyai pengalaman menggunakan komputer dan internet selama 7 tahun ke atas. Hal ini bermakna responden sudah biasa dan mengetahui kemahiran asas menggunakan komputer dan internet. Kemudian, terdapat 42 orang atau 84% responden pernah menghadiri seminar atau kursus berkaitan penggunaan perisian komputer atau TMK. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan kajian saya yang berdasarkan persoalan dan objektif kajian ini. Saya telah melakukan analisis secara statistik deskriptif dengan melihat nilai min, mod, median, sisihan piawai dan frekuensi. Bagi menjawab persoalan kajian ini, saya telah menginterpretasi nilai min menurut Ramli Ismail Jamal atau Nordin Yunus dan Marina Awang 2020, iaitu nilai min 1 hingga 2.33 adalah tahap rendah, min 2.34 hingga 366 adalah tahap sederhana dan min 3.67 hingga 5.00 adalah tinggi. Persoalan kajian yang pertama, apakah sikap yang ditunjukkan oleh guru sains daerah Kuala Nerus terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK? Berdasarkan jadual hasil dapatan kajian menunjukkan purata min keseluruhan kajian ini berada di tahap yang tinggi iaitu 3.86 bagi sikap guru sains Kuala Nerus terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK. Persoalan kajian yang kedua, apakah guru sains daerah Kuala Nerus mahir terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK? Berdasarkan jadual hasil dapatan kajian menunjukkan purata min keseluruhan berada di tahap yang tinggi iaitu 3.79 bagi kemahiran guru sains Kuala Nerus terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK. Persoalan kajian yang ketiga, apakah guru sains daerah Kuala Nerus bersedia terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK? Berdasarkan jadual hasil dapatan kajian menunjukkan purata min keseluruhan berada di tahap yang tinggi, iaitu 3.95 bagi kesediaan guru sains Kuala Nerus terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK. Oleh itu, berdasarkan dapatan kajian, tahap sikap, kemahiran dan kesediaan guru sains daerah Kuala Nerus terhadap pelaksanaan amalan kemahiran TMK adalah tinggi dan positif. Hal ini bermakna guru sains di daerah Kuala Nerus boleh melaksanakan amalan kemahiran TMK di dalam PDP tanpa masalah. Justeru itu, amalan kemahiran TMK sudah boleh dilaksanakan dalam PDP untuk membantu menarik minat murid terhadap mata pelajaran sains. Melalui dapatan kajian yang dilaporkan, terdapat beberapa implikasi yang berlaku kepada beberapa pihak tertentu. Pihak pertama yang menerima impak dari kajian ini adalah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Pihak KPM jelas menggalakkan aspirasi nasional iaitu menggalakkan para pendidik mengoptimumkan penggunaan TMK yang seiring dengan perkembangan dunia pendidikan pada abad ke-21 ini. Oleh itu, melalui pendapatan kajian yang dilaporkan mendapati bahawa guru-guru sains di dalam daerah Kuala Nerus bersedia melaksanakan amalan TMK dalam PDP Sains dari segi sikap, kemahiran dan kesediaan diri. Maka dengan dapatan kajian yang positif dan berada di tahap yang tinggi, secara tidak langsung membantu merealisasikan matlamat KPM, iaitu keberhasilan dan kemenjadian murid dalam arus perdana pendidikan abad ke-21. Penghasilan murid yang holistik dan saintifik juga boleh dicapai jika melihat kepada hasil kajian ini. Motivasi murid juga akan meningkat untuk belajar dan membantu meningkatkan lebih ramai belia menyaburi bidang sains di masa hadapan. Kemudian, pihak kedua yang menerima kesan dari kajian ini adalah guru-guru sains. Daripada hasil dapatan kajian yang diperoleh, jelas menunjukkan bahawa ia telah memberikan kesan yang positif kepada guru-guru sains di dalam daerah Kuala Nerus. Hal ini kerana dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru ini boleh melaksanakan amalan TMK dalam PDP Sains kerana mempunyai sikap, kemahiran dan kesediaan terhadap perkara ini.
Mereka sudah boleh menggunakan TMK sebagai salah satu alat BBM semasa menjalankan PDP tanpa sebarang kehalangan dan gangguan. Oleh itu, PDP menggunakan TMK boleh dijalankan dengan terancang dan lancar, sekaligus dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi murid dalam mempelajari mata pelajaran sains. Untuk menambah baik kajian ini di masa hadapan, beberapa cadangan tindakan susulan boleh dilaksanakan. Antaranya, pengkaji boleh mempelbagaikan objektif kajian yang berkaitan dengan tajuk kajian seperti mengenal pasti perbezaan tahap sikap, kemahiran dan kesediaan guru sains dan kaitan dengan faktor demografi seperti jantina, umur, tempoh perkhidmatan sebagai guru, pengalaman menggunakan komputer dan internet serta maklumat menghadiri bengkel berkaitan TMK. Dengan ini, pekaji akan dapat mempelbagaikan lagi dapatan kajian yang berkaitan dengan topik ini supaya ia akan menjadi lebih menarik. Ini adalah rujukan-rujukan yang telah saya gunakan dalam melaksanakan kajian ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.